Kata Rasulullah, aku nak bagi tahu kepada kamu satu cerita yang sebelumnya aku dah pernah cerita kepada kalian, iaitu Tamim ibn Aus Ad-Dari. Dia naik kapal. Saya pendekkan cerita ni sebab banyak kita nak habiskan tajuk ni. Dia naik kapal zaman Nabi. Dia naik kapal, Nabi masih hidup, bersama dengan 30 orang daripada Lahm dan Judham, kabilah lah, nama kabilah. Naik kapal, kemudian sesat di tengah lautan selama 30 hari. Hadis ni riwayat Imam Muslim. Sesat, kapal dipukul laut yang kuat, sesat selama 30 hari. Tengah laut, ke kanan kiri laut, gelap tuan-tuan. Akhirnya selepas 30 hari, 30 orang ini bersama dengan Tamim ibn Aus Ad-Dari, kesemuanya agama Nasrani, sampai di sebuah pulau. Bila sampai di sebuah pulau, mereka pun bawa keluar perahu. Faham tak bahasa saya ni? Tak boleh no? Kedah piau ni. Orang Kedah kata perahu, bukan perahu. Tu lagi piau tu, perahu kan. Sampan kecil. Keluarkan sampan, kemudian pergi ke pulau. 30 orang. Waktu duduk rehat di situ, dah letih dah tuan-tuan, 30 hari. Dipukul ombak semua ni. Nak kumpul balik, nak baiki kapal, kumpul balik bekalan apa semua. Tak tahu di pulau mana 30 orang tu, seorang pun tak tahu. Kemudian waktu duduk tengah rehat, dah keluar seekor binatang daripada hutan di pulau tu. Berbulu lebat sehingga tak nampak. Qubuluhu min duburihi, yang mana satu depan, yang mana satu belakang, ataupun yang mana kemaluan depan dia, yang mana kemaluan belakang. Berbulu lebat. Binatang itu menghampiri mereka. Bila dekat, binatang tu tanya, man antum, kalian siapa? Tuan-tuan nak tunggu lagi? Lembu cakap jadilah, tak payah binatang pelik. Ini dah lah binatang tu. Sahabat 30 orang ni tak boleh bagi tahu binatang tu apa. Sedangkan mereka pun tahu gajah, kuda, harimau. Tak boleh bagi tahu binatang ni binatang apa. Sampai dekat, cakap lagi, man antum, siapa kalian?